Itu dia kita dekat Berkat Hotpot. Tengok beef dia, my god. Sebab tempat ni baru, tak ada orang lagi. So dia bolehlah attend kita, terangkan macam-macam pasal sup lah, pasal dia punya makanan, bahan-bahan dari mana. So macam biasa, Tata akan ambil apa yang Tata nak makan je. Beef, ni dia punya bahan-bahan yang ada dekat sana tu. Bayam, kuah ada 3 ya, boleh pilih. Dia ada 6 jenis, boleh pilih 3. Ini sos yang dia buatkan. Yang ini macam biasalah. Ini ada orang panggil klasika Sichuan sauce. Okey. Tak adalah typical sos biasa tu kan. Dia boleh juga nak buat sendiri pun tak ada masalah. Tapi sebab asas dia orang minyak bijan. Jadi sos dia yang ni tak ada kat Malaysia juga. Yang ni pun saya import. Boleh ambil satu seorang rasa. Okey. Kacang je. Oh, kacang je. Kacang je. Saya bagi rasa. So rasa sebab kacang bila ni keluar dia crunchy. Bila masukkan dalam sos, it's like kacang kuda. dia macam kacang kuda tapi bukan kacang kuda. Kalau ikutkan kacang ni bila bubur dalam sos ni, automatik dia akan jadi tak crunchy dah sebab dia dicampurkan dengan minyak bijan. Okey, ni minyak bijan. Suka masam tak? Boleh. Okey, kalau suka masam, sos ni campur dengan suka kurma dan susu. Okey. Tapi tak banyak, sikit sangat. Okey, faham. Ini sos dia. Protein ada banyak ya. Ada ayam, ada ikan dia dori. Lepas tu dia ada beef. Beef tu minta je lah. Air. Ini tempat sos. Buatlah sendiri. Nampak dia punya sesame oil dia kadar lain Ini dia punya rice cake. Okay, jom kita try dia punya rice cake. Dia ada kurma kering, dia ada bijan dan dia ada mawar yang dicampurkan dengan madu. Jadi beras je kita punya, rempah semua dia punya. Okey, faham. Okey, alright, terima kasih. Cuma limited boleh minta. Okey. Tadi pun nak cakap dia kan RM49. RM49 untuk semua ya. All you can eat. Kau tahu lah perut Tata ni dah lah tak besar. Ini dia punya bahan-bahan yang lain. Jadi tak adalah sama sangat macam tempat yang selalu Tata pergi. Ada glass noodle, macam ini, diorang buat daripada habis dia sweet potato. Okey, jom kita pergi makan. Korang Tata kan actually tak banyak pun nak buat video. Lepas tu Tata tertinggal Tata punya stand. Tapi sebab dia tempat baru dan nampak menarik, tak apalah, Tata buatlah video hari ni. Okey. So first, jom kita rasa dia punya dessert. Ini adalah pulut. Nampak pulut. Lepas tu atas dia ada kismis, ada kacang-kacang. Ada kurma. Okey. Rasa dia similar dengan ni tau. Dengan tak pulut yang ada ayam tu apa? Lomakai. Tapi dia manis.
Boleh lah. Untuk orang yang suka mungkin suka sebab manis. Kalau tak, ini bukan tetap punya liking. Sebab boleh lah. Let's makan. Kita ambil tiga sup. Yang ini mala pedas. Dia ada mala pedas kebas. Tata ambil mala pedas sebab Tata nak relax je makan. Lepas tu dia ada tom yum. Yang digelegak dulu baru rasa. Okey. Takut nanti orang saya tak masak. Okey. Dengan itu mushroom. Okey, ada nak tambah apa lagi? Ini je buat masa ni. Tak apa, nanti nak tambah kita bagi tahu. Okey. So this TikTok sebab tak ada orang lagi. Tak ada orang baru je buka. Tak sampai sebulan. So mungkin ramai lagi tak tahu sebab sebelah ni pun apa ni juga. Apa ni? Hotpot juga. Tapi tak pasti apa. Jadi Tata datang ke sini dulu. Korang tengok dia ada ni, kalau ni tak cukup Tata ambil lagi. Ni dia punya sos macam apa dah punya cili. Rasa macam rempah lah, macam rempah Maggi. Apa suka ni, sedap. Saya nak rasa tiga kuah. Okey, tadi dia punya staff tu cakap tunggu menggelegak dulu, lepas tu baru rasa kuah dia sebab dia takut nanti bukan rempah dia tak masak, nanti rasa dia akan mengganggu. Jadi Tata akan rasa yang pedas tu last ya, sebab kita tak nak dia kacau kita punya dia rasa. Ini mushroom. Terasa macam berada di China pula. Rasa macam di Shenzhen. Shanghai. Awal di Shanghai. Awal. Wah, Pedas. mana pedas? Ini memang pedas. Okey, kita akan rasa tu last ya. Mushroom dia sedap. Sup mushroom. Sekarang kita akan rasa dia punya tom yum. Sebab ini semua taste bud China ya. China. Makanan dari China. So even korang ambil tom yum pun, tom yum dia bukanlah tom yum Malaysia. Saya tak ada baca review. Diorang cakap rasa tom yum dia macam macam Maggi punya perencah. Yes. Perencah Maggi tom yum mami. Okay, yang kata akan rasa yang mala. Bukan main merah lagi dia. Tadi dia minyak. Kita ambil tempat yang menggelegak ni. Jangan tersedak je makan. Pedas. Pedas tapi sedap. I like. Okay. Tiga-tiga sup dia tak suka. Kita rasa dia punya kita nak tunggu Tata punya mi ni masak. Ni dia sweet potato tau. So boleh cecah sama ada kuah tu. Ni kuah macam biasa Tata buat dengan dia punya rempah ni. Ni macam biasa. Tata punya favourite. Pedas. Ni guna sos yang dia buatkan tadi. Boleh minta staff dia buatkan.
daging goreng. Very good lah. Ni more dia orang buat sendiri ya. 90% beef. Dia tak kenal, dia lembut je. Rasa daging cincang. Macam hari ni ada orang demam. Orang punya plan hari ni sebenarnya nak outing tempat lain. Lepas tu jauh pula. Tak apalah. Kita ke sini tapi worth it. Cila. Tak, lepas tu tengok bekas sos, bekas dia punya apa? Tempat ni besar tau. Tak adalah kau berebut dia macam Jom Amigo tu, ya Allah, hai. Seconet. Buang dia masuk dalam sos. Ni sos favourite. Tapi sos dia pun sedap, sos yang dia buat tu. Kita jangan masuk je. Ambil, rendam dia kejap je. Sedap. Sebab daging dia besar. Tak macam tempat lain bila kita masuk, kalau kita buat kejap-kejap dia sikit kan. Ini macam puas lah makan. Oh my god. Tak punya bayam. Dengan sayur. Sibuk lah korang sekarang kan. Bayam-bayam lah, whatever lah. Tak adalah. Sebelum viral lagi, bayam ni memang tak punya favourite. Pergi Sukia. RM49. This is very worth it. RM49 Dan sebelum orang ramai, siapa-siapa yang rasa nak makan tu, better korang datang dulu. Sebelum dia viral. Kau tahu, kau memang akan selalunya datang bila sebelum viral ataupun dia rasa lepas viral nanti. Tak kuasa nak beratur-beratur panjang tu Ni kuah dia. Kuah yang chef tu buatkan tadi. Dalam dia ada kacang kuda tapi bukan kacang kuda. Sebab dia punya bahan-bahannya memang semua dari China. Mensomot. Korang tu suka sos tu. Ni dia macam yang kita pergi makan dekat ni tu, Gunship. Dia ada gelas noodle. Okay je. Pergi steamboat kan. Kita tak suka sangat ambil dia punya side food tau. Habis kat sini macam rugi pula kalau tak ambil. Sebab side food dia bukan side food yang biasa kan. Memang kena try. Dia unik. Dia unik. Walaupun selalunya tak akan ambil daging je. Dia ada juga typical sausage, tapi sausage yang next level sikit lah. Tak, dia bukan typical sausage. I mean dia sausage tapi bukan sausage dari sini. Actually nak rasa yang tu yang ada pulut tu. Tapi dia besar kan. Boleh ambil satu.
Lembut juga. Hmm. Nampak macam keras ni. Tekstur dia. Boleh juga tadi dia buat sendiri. Hmm. Kalau makan Chinese Ya, yeah. Nah. Tak, Chinese food memang sedap. Apa ni? tak banyak. Tofu kering, macam tu. Sedap. Amat. Menyesal lah perut tak besar. Menyesal lah perut tak besar. Kau tanya Tata sekarang, ini steamboat tempat pertama. Terus jadi hype kan. Dia terus memotong semua tempat favorite Tata. Adakah anda setuju? Setengah tersini dia. Terus orang tu baik demam. Malah dia ni sedap tapi betul. Macam ni pedas pun dah rasa kebas dah. Punya lidah dah rasa kebas tau. Ya. Kau tak suka sangat makan malatang lah whatever tu. Sebab Malah. nanti Malah untuk diri sendiri. selera akan lari. Sosis dia sedapnya. Ketik betul. Ada satu ni. Dulu kalau chicken cocktail macam tu lah rasa dia. Tapi makin lama makin dah macam tak sedap kan? Pedas. Oh sedap. Tak suka. I lebih suka tom yum dengan ni. Tom yum dengan maknanya bukan yang pedas lah. Kita orang lebih suka sebab nak dapatkan rasa daging yang betul, rasa daging yang asli. So kita pakai apa ni? Sup ayam ke it's better. Sup mala ni bukan I punya, bukan kita punya ni lah. Bukan kita orang punya forte lah. Dia pedas, tak tahu lah. Lain orang lain dia punya penerimaan rasa lah. Untuk Tata sebab Tata tak suka sangat pedas yang tak ada perisa. Dia pedas yang kosong tu. Tata dia pedas sekadar pedas saja. Pedas yang mendata. Dia tak ada flavor. Jadi kalau nak yang mendata je macam ni, betul tak makan sup ayam dia. Tapi tak ada masuk dia punya daging. Tengok. My god. Daging dia bulat-bulat, tebal-tebal. Tengok. Baru best nak rendam dia. Saya suka je selalu. Boleh lah, tapi tak fancy. I lebih suka sos. Dia punya makanan side dia semua sedap. Tapi masalahnya nak makan, mari tak boleh makan daging. Kat sini tempat pertama tak jumpa dia punya side dish semua sedap. Dan rasa nak makan sebab dia bukan Malaysia punya. Apa ni? Boleh makan. Sampai kenyang. Tak boleh makan daging banyak. Daging dia sedap. Pedas dia betul, pedas yang kebas tau.
Boleh menghilangkan diri rasa. Macam betul lah dia kat pedas dan pedas. Bukan memang betul. Tak, betul tak tahu. Tapi saya tak faham kalau orang yang suka. Dia sebab pedas kebas yang menghilangkan korang punya diri rasa tau. Lepas tu tak tahu lepas tu nak rasa apa. Apa dia? Kau tak kena jaga tak punya diri rasa. Bayam. Panjang betul bayam dia. Nampak bertaburan dia punya apa ni? Ni lada dia macam Sichuan chili. Sebiji-sebiji tu. Ambil kau. Dia ada di cedahan bayam tatak ni. Kalau nak datang makan daging dengan bayam je. Worth it? Untuk RM49, yes. Makanlah sepuasnya. Tom yum dia pun okey sebab dia ada flavor sikit lah kan. Ni sayur ni. Pedas kebas. Betul tak suka. Dia punya pot sebab pot dia besar. Oh sedapnya lemonade. Oh kita ambil ais Ais tak nampak pun. Ada kat tepi. Oh ya, I tahu apa yang menyebabkan kebas. Benda ni. Woi, memang kebas terus hilang rasa dia. It's like dia ni. Kacau tu. Dia macam ni. Macam kita punya buah pelaga. Tapi lagi bahaya dia ni. Dia nampak macam dia ada berangin lah. Ya. I don't Gigit. tergigit tak? Aku cakap Betul je kak. Dia bawa daikon dari sana kan. Daikon tak sama macam daikon kita. Daikon dia tak lembut. Dia kita letak lama dia tak jadi lembut. Dia rasa dia bukan crunchy. Kacau betul rasa tu. Kecil je tapi mengganggu dia rasa. Oh my god. But yang lain semakin lama dia akan semakin sedap. Cuma yang ini semakin lama dia akan pedas. lama lagi pedas. Ini cili bukan. Ini cili dia. Bukan. Oh ya. Inilah cili dia. Kau nampak cili dia? Ni dekat sikit. Oh. Yang lain tu dia letak dates. Red dates. Lepas tu dia pandai. Sayur dia pun dia tak banyak sangat sayur yang ni. Tapi sayur dia semua jenis yang lambat ni. Dia tak letak merepek sangat lah sayur dia. Yang makan lah. Bayam tu tak punya favourite lah. Bayam dengan daging itu memang tetap punya wajib kalau tak makan setempat. Kita kena menghilangkan rasa cili tu. Wah, jahat betul cili tu. Kita panggil dia cili jahat. Cili jahat.
Banyak makan sayap. Tak larang lagi nak ambil. Kenyang lah. Sebab dia daging kalau dia lagi pelik banyak juga. Dia bagi kita 2. Ya, tak satu ni pun. Sebab dia selalu stack. Satu ni sebab daging dia tebal. Daging dia Berpuas dah makan. Kalau daging sana kan dia pilih-pilih. Dia macam cepat dia habis kan. Nampak? Dia tebal. Ini daging dia nipis sikit je daripada yang I suruh budak tu potongkan untuk kita kat rumah tu. Ini sebab sedap. Tahulah rasa daging. Actually yang I suka daging yang macam tu. Ini nipis aja. Koyak. Ada syabiyaki lah. Derai macam derai. Aku tak suka sangat daging macam tu. Tapi ini memang perfect lah, perfect untuk tak dia kena slowkan speed nak habiskan, kena slow sikit. Oh, dia bagi air kosong dengan ni lupa. Tak saya ni. Nak ambil air je. Sedap. Air dia lebih manis tak, dia sedap. Lemonade dia sedap, Bina. Ais pun dia memang bagi. Tuan pergilah cari ais tadi. Rupanya ais dia hantar. Patutlah aku datang tadi dia hantar ais kosong. Air kosong dengan ais. Tak perasan kat situ. Sedap sangat makan. Dia tu mengganggu betul. Lama dia nak menghilangkan tu. Baru dapat balik tak menyedari rasa lidah ni. Tergigit benda tu terus rosak. Oh, dia ada hari ni dia tak ada ni. Dia tak ada baby octopus tu. Dia ada sotong je. Yang tu dia tukar kot. Yang tu dia tukar. Tengok ada seafood dalam dia. Tadi dia ada udang. Saya tak ambil pun. Dia ada udang. Ada ikan. Udang. Ada Ayam. potong. Dia tak ambil sirip tadi. Cendawan yang biji nak tu? Ambil. Dah makan? Patut kan? Taklah panas sangat. Panas tapi taklah kena melecup. Bekal yang tu ni. Kalau dekat sini kan bekal itu kan macam berkerak-kerak. Dia bekas. Tak, sebab ni tak ada bakar-bakar. Oh, lupa nak cakap. Dia tak ada bakar-bakar ya. Ya. Dia memang hotpot sahaja. Dah nama dia hotpot berkat hotpot. Semoga hidup kita diberkati ya. Okay lah, kita nak take sweet time untuk habiskan benda ni sebab dia macam dah sampai sini dah. Dia kena relax dulu. Sebab tak ada orang. Biasanya dia bagi, tengok berapa 90 minit dia bagi 90 minit ikut-ikutkan. Tapi sebab tak ada orang, okey je, tak kisah. Malam baru kena tak ada orang. Kalau ada orang baru ikut timing tu. Also tak ni datang ke weekdays, hari Jumaat pukul berapa tadi? Pukul 5 Lebih. Pukul 5 lebih. Kalau tak ada orang, tak ada orang. Seorang je. Nanti bolehlah duduk sejam ke 2 jam ke 3 jam ke. Sampai habis kau makan lah. Macamlah perut besar. Sebab overall agak hangat puas hati. Yes, dia tak banyak dia tak dessert, dia tak banyak dessert. Dia tadi tu lah kata nampak ada aiskrim tapi pun tak rasa nak makan. Dessert dia tak banyak. Dessert dia ada aiskrim ni dengan ni tadi. Tu je. So out of 5? 5
5 sebab dia baru, dia sebulan. Daripada dia punya servis, dia punya food. Dua sup tu tak suka. Cuma Mala tu bukan tak punya taste bud lah. Bukan kita orang punya forte. Jadi 7. Dia ada 7. Nanti nanti tak letak. Tadi tak ada ambil gambar. Dia ada 7 type of soup. Yang mana korang boleh pilih. Yang mana korang suka. Ini dekat Eco Island. Korang type je, korang wish je hotpot berkat hotpot berkat. Korang akan bawa sampai ke sini. Okay. Kata nak habiskan Tata punya food. Dan lepas ni kita mungkin boleh pergi minum kopi. Beli kopi, minum kopi. Okay, jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye.